Istighfar ni, kalau ramai yang tak tahu, dalam buku amalan kita, contoh kita ada buku amalan kita kan, catatan kita, Rakib Atib ni dia catatkan amalan kita kan. Kalaulah kita istighfar, siap satu istighfar, contoh buatlah 1000 kali sehari. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan tu buat 1000. Buat lepas subuh 200, lepas zuhur 200, lepas asar 200, sampai isyak kan 200, cukup 1000 sehari. Kalau balon terus 1000 kali penat, langsung tak buat lagi dah. Jadi bila kita ada catatan dosa kita, setiap satu istighfar tu padam satu dosa, padam satu dosa, padam satu dosa. Tengok berlebih pula istighfar ni. Macam mana? Buka pula muka surat semalam, buka pula muka surat sebelumnya. Itu sebab kena banyak istighfar. Istighfar, minta ampun. Dan yang ketiga, kejar apa? Kejarlah rahmat. Pertama hidayah, kedua maghfirah, yang ketiganya rahmat daripada Allah. Nak dapat rahmat daripada Allah, tak ada cara lain dengan cara ibadahlah banyak-banyak, semayanglah banyak-banyak. Masalahnya kalau ingat peristiwa Isra dan Mi'raj, tengok Isra Mi'raj pula dah. Memang cover tu setahun punya ceramah ni. Isra Mi'raj, waktu Nabi naik satu tangga jumpa dengan Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim kata? Nabi Ibrahim kata, tak pernah aku tengok umat yang paling kurus kering. Umat kau lah wahai Muhammad. Kurus kering, kenapa? Umur dah lah tak panjang, pemalas beribadah. Umur dah lah tak panjang, pemalas. Semayang wajib, yang sunat pun kena malas nak buat. Kita kalau pergi Makkah kan, semayang sunat cuba tengok macam mana. Sementara tunggu subuh tu, sekejap semayang, lepas tu terus naik semayang pula tahajud, Allahu Akbar. Lepas tu naik pula sunat taubat, buat boleh. Lepas tu sunat apa lagi, buat lagi sunat tasbih pun buat, Allah. Lepas tu buat lagi. Kadang-kadang tu dia angkat takbir dulu, niat sampai kemudian. Punya banyak lah semayang. Betul tak? Betul. Kita kat Mekah dan Madinah senang betul. Ramai cakap, kat sana tak rasa apa. Kenapa jadi macam tu di Mekah Madinah? Kenapa macam tu? Sebab di Mekah Madinah tak ada siapa bawa pangkat pergi. Tak ada. Tinggal anak bini kita punya harta benda, tinggal semua. Kita pergi sana memang nak ibadah, tak ada fokus apa pun. Lantak lah apa nak jadi. Fikir pasal dunia pun susah. Fikir pasal selipar hilang. Saya dulu pergi bawa, siap bunjut. Mak saya bagi tu bunjut kan, tempat isi selipar tu. Uncang tu, ikat dengan reben, ada color, letak dekat rak. Ingat rak nombor berapa? Ingat rak nombor berapa dekat Mekah Masjidil Haram. Ingat dekat tiangnya rak nombor berapa. Balik itu bukan selipar lagi, dengan rak-rak hilang. Nak cakap apa? Betul kan, rak tu ada tayar kan, hilang. Tak ada apa. Tapi kita marah tak? Tak marah, tak apa, jalan. Halal. Kat depan sana ada selipar lambak pula, sarung. Lagi lawa lah pada selipar yang hilang. Betul. Tu sebab orang pergi Mekah Madinah, kita kena bagi galakkan. Ya, ada sahabat-sahabat pergi, kau pergi sana, pergilah, bagus. Kau muda-muda ni pergilah. Ada peluang pergilah. Ini takut kau lantaklah kau. Kau dah lah tak pergi masjid. Kau siaplah kau, tak nampak tak tidak Kaabah ni. Huish, besar Kaabah tu pun pula tak nampak. Ramai dah yang tak nampak. Kau siaplah kau. Kawan tu tak tidur dalam kapal terbang. Nampak ke tidak? Nampak ke tidak? Kan turun sampai kat hotel, dia tak tunggu lagi lah, dia tinggal beg dengan apa, tinggal dia terus jalan, terus pergi masjid. Balik mengaung dia, Ustaz, kenapa? Saya tak nampak Kaabah Ustaz, banyak dosa saya Ustaz. Sabar pakcik, ini Madinah. Mana datang Kaabah sini memang tak ada Kaabah pakcik. Masuk Masjid Nabawi cari Kaabah, mana nak jumpa? Itulah orang tu dah tak ada ilmu kan, kau takutkan dia lagi. Sampai dekat Mekah kan, Masjidil Haram, nampak dia tu. Kadang orang kita ni siapa nak pergilah, tak ada masalah, pergilah. Mana-mana travel pun pergi, tapi hati-hati, banyak travel yang menipu sekarang ni, dia jaga. Travel sekarang ni syarat dia, Kementerian Pelancongan dah letak, kalau bawah daripada 4,900 bohong. Dia 4,900 dan ke atas. Jangan percayalah. 4,000 lagi 3,000 dia datuk sponsor. Jangan percaya. Sudahnya tawaf kat KLIA, petang dah sampai Kuala Terengganu. Cepat balik. Balik hari je. Macam tu je. Tak pasal kan. Siapa yang nak pergi dengan saya, insya-Allah boleh. Dekat HB Travel, insya-Allah boleh. Saya HB dan KRS Travel. Kat belakang tu ada booth. Ni bukan promote, tapi lebih kurang. Kan.
Yang penting pergi. Tak kisahlah dengan sesiapa pun, pergilah. Sini pun ada travel tertentu, dah pergi, dah daftar, pergi je. Pergi, jangan tak pergi. Jadi makna kata ibadah kena banyak-banyak. Tapi nak ibadah ni pula kita tertanya-tanya tentang kesempurnaan ibadah kita. Ibadah aku ni Allah Ta'ala terima ke tidak? Macam mana pun ada 4 perkara pula nak capai kesempurnaan ibadah. Pertama, mesti dengan ilmu. Jangan main ikut-ikut aja. Mula-mula nak belajar, betul ikut. Ikut-ikut, tapi kena belajar. Mengaji kena belajar. Solat kena belajar. Hukum kena belajar. Saya pun belajar lagi. Bukan kata dah pandai semua, mana tak tahu belajar. Tu sebab kalau saya pergi dengan kuliah-kuliah dekat Seremban kan, saya kena suruh-suruh belakang, menyuruh belakang-belakang tiang. Kerana ada pencamah tu tak boleh nampak saya kat belakang. Dia nampak, oh ada Samsul debat rupanya. Jadi patut dia ceramah dah lain pula ulasan kan. Jadi saya kena menyuruh ke belakang. Dengar, betul, kena pergi tuntut ilmu. Semayang tu, kadang benda basic aja, kat tabir pun kan main salah. Allah. Ada yang angkat tu tarik belakang dulu. Bawa ke depan baru sampai. Ada. Apa hal lah sekali dia angkat takbir Allah, terlupa lah tarik belakang balik semula. Allah tarik belakang balik. Ada yang ke atas macam ni. Ada yang kau ibu jari tu kena dengan cuping telinga baru sah. Oh dia pula cakap Allah. Kena tu. Kawan tu mangsa perang, cuping dah tak ada. Macam mana? Contoh kan kadang-kadang kena belajar. Lepas tu bacaan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kata. Alham, suka-suka dia je. Kan baca, belajar. Yang paling popular sekali, ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Tengok lepas tu. Amin. Tak kira tua muda, berlumba siapa paling panjang sekali. Semua ada tajwid tu. Kan bila angkat takbir tu pun ada tajwid. Allahu Akbar. Cukup, tak payah panjang. Dia belajar dengan ustaz tu waktu ke Allah tu dalam tu letak hati. Sahaja aku solat maghrib 3 rakaat mengikut imam. Dia gagap pula dalam hati pun gagap. Saja dalam hati pun gagap. Tu yang jadi Allah Akbar kan lama kan. Lama. Betul. Kan? Lepas tu sampai ngacau orang lain. Allah. Orang sebelah, ya Allah dia ni apa kena ni? Mengganggu tak? Ganggu. Satu lagi nak jadi imam. Kan kadang-kadang bukan sinilah, tempat lain saya tengok. Lama sangat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Min syarril waswasil khannas. Allahu akbar. Subhanallah. Ya Allah, dia nak cari khusyuk dia. Orang belakang ni bilalah mula ni. Tapi kalau mana yang imam-imam yang muda-muda tu bawa ke tengah. Tu jadi isu tu. Dekat tempat saya dulu yang saya semayang tu ada, bila bawakan bulan puasa kita bawa budak-budak tahfiz jadi imam. Ada yang sebut tu, ilmu tak ada jangan cakap. Dia boleh cakap tu, bagi budak-budak tahfiz kuranglah pahala kita semayang jemaah dia kata. Budak tu belum kahwin. Ilah. Payah betul. Pahala kita sama je. Yang risau budak tu je sebab dia belum kahwin. Tapi dia jadi imam tak ada masalah, tak efek kita pun. Budak tu bagus, bacaan dia kan baca berapa panjang lama habis. Dia baca bukan macam kita baca. Kan ada kadang imam ada gak imam yang huzur-huzur gigi tak apa-apa ada. Bacaan pun tak apa-apa dah tak apa-apa jelas. Allahu Akbar. Kita kat belakang wah parah ni. Salam masjid. Orang perempuan kan tak tahu tu belakang takbir tu mula. Oi payah kita oi. Lain imam malam ni kata. Similah, milah panggil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allah halimah hamidah. Limah ada midah ada parah kan. Tak apa belajar, kena belajar. Kalau tak ada ilmu, lepas tu dah tak ada ilmu nak duduk belakang imam. Duduk belakang imam ni banyak pahala ni. Betul, saf pertama tu banyak pahala dia betul. Tapi duduk belakang imam bukan sebarang orang. Buatnya imam tu terlupa malam tu. Allazina amanu. Senyap. Allazi.
Sudah imam dah kuat. Al-Aziz. Dia suruh belakang tolong. Yang orang belakang tu macam ni, tolonglah. Yang dia pula, tak tolong dah. Sebab suruh baca panjang. Tak nampak tu. Susah nak tengok imam terlupa kalau baca 3 kul. Tapi kalau Al-Quran kadang-kadang terlupa.